Kembali lagi. Nanti tampal dulu ya. Sekarang ni giliran Bas pula ya. Kamu teka apa yang Bas nak buat ni. Mula. Dapat tak? Bas cuba lagi. Lampu. Oh, saya tahu, Bas. Apa dia? Kids. Ya? Ni. On. Tu. Wah. Kids on tu. Nampaknya cekap juga kamu meneka ya. Dah lah. Bagus-bagus. Jom. Kita berhenti dulu bermain. Kita sama-sama ajak kawan saksikan laporan khas hari ni ya. Jom kawan-kawan. Saksikan News at Kids on 2. News at Kids on 2. Terima kasih kerana bersama kami di News at Kids on 2 pagi ini. Sempena berakhirnya Ramadan tidak lama lagi, kami telah menyediakan laporan khas yang bertajuk Menjelang Hari Raya. Kawan-kawan, suasana kemeriahan dan kesibukan membuat persediaan menjelang sambutan Syawal semakin terasa. Sudah menjadi tradisi bagi kita untuk membeli pakaian baru untuk digayakan di pagi raya. Bagaimana pula dengan rakan-rakan kita? Agaknya, apa persediaan mereka menjelangnya ketibaan Syawal? Jom kita tanya mereka. Adakah kamu sudah membuat persiapan menyambut Hari Raya Aidilfitri? Dah. Masih dalam proses. Dah. Apa persediaan yang telah kamu buat? Membeli kasut baru. Cat rumah. Beli baju Melayu. Kawan-kawan, sememangnya detik menanti ketibaan Syawal amatlah menggembirakan. Lebih-lebih lagi bagi kanak-kanak seperti kita. Selain daripada seronok memilih baju raya, ramai juga yang sudah mula bermimpi di siang hari mengenai duit raya yang bakal diterima di pagi raya. Dengan itu, berakhirlah News at Kids on 2 pagi hari ini. Kita jumpa lagi pada 1 Syawal minggu hadapan. Dah nak raya. Ish, kamu dua ni. Syok sangat nak raya. Puasa penuh tak? Puasa saya penuh tau. Saya pun. Yelah tu. Yelah. Betul lah. Dah. Janganlah gaduh. Puasa-puasa ni tak baik gaduh. Abang nak ucapkan semoga persediaan kawan-kawan untuk menyambut hari raya nanti berjalan dengan lancar. Tengok kawan-kawan dah tak sabar tu. Abang tahu. Jom saksikan Ibnu Batuta. Terima kasih guys. Siapa nak cuba?